Papos dicari, Zerahman berada di sana. Jaringan yang pertama untuk pasukan Pahang. Minit ke-22 akhirnya. Pahang berjaya juga untuk merobek pintu gol pasukan Sarawak menerusi jaringan Zerahman. Ia tidak dikawal di Fapos yang berjaya dihidu oleh Hafiz Kamal. Kita perhatikan pergerakan yang dilakukan oleh Zerahman, melakukan tampanan yang terus saja melepasi garisan gol untuk memberikan jaringan yang pertama, memberikan kelebihan untuk pasukan Pahang pada minit ke-22 ini. Gagal diselamatkan oleh Iqbal Suhaimi daripada Hairul Mokhtar. Kemudiannya disambut oleh Patiban, tetapi tinggi melewati palang gol. Errol Azhan juga sudah bersiap sedia menanti sebarang kemungkinan. Ini Sarawak dilihat lebih banyak menguasai permainan. Joseph Galanti ini sudah pun mara bersiap sedia dalam kawasan penalti. Daripada Joseph Galanti, percubaan terus cantik. Joseph Galanti dengan jaringan penyamaan untuk pasukan Sarawak pada minit ke-64. Satu jaringan yang cukup menarik. Agak leka pemain pertahanan pasukan Pahang memberikan ruang kepada Joseph Galanti. Bermula dari sini, Saiful Nizam juga agak jauh kedudukannya untuk menutup ruang, sekaligus memberikan peluang kepada Joseph Galanti meledakkan rebatan kaki. Jaya ditampan oleh Zerahman. Serangan balas cuba diatur oleh pasukan Pahang. Dixon Wakame masih lagi dalam permainan daripada Dixon. Masih lagi Dixon dalam kawasan penalti. Peluang untuk Dixon, jaringan yang kedua. Dixon Wakame bertindak secara solo untuk memberikan kembali kelebihan kepada pasukan Pahang. Minit ke-70. Daripada Dixon Wakame, tindakan Hairul Mokhtar yang terus berundur ke belakang membawa padah. Kerana itulah kegemaran Dixon yang terus mara ke dalam kawasan penalti. Dan akhirnya dia melihat penjuru kiri yang kosong sebelum melakukan tolakan menewaskan Iqbal Suhaimi. Ada beberapa pemerhati dalam kawasan penalti untuk pasukan Sarawak. Iwan Fatik juga lewat tiba pasukan Sarawak. Hafiz terkena palang gol. Sudah pun tertewas Iqbal Suhaimi. Terlepas pula Iqbal, tetapi tindakan susulan yang dilakukan oleh Azamuddin Akil juga tidak berjadi. Apapun segalanya berpunca menerusi sepakan percuma Hafiz Kamal. Terkena palang, bola melantun semula. Satu lambungan dilakukan ke dalam kawasan penalti. Kita perhatikan di sini. Iqbal Suhaimi mainan di Dixon Wakame. Semula bola di kaki Dixon Wakame. Kali ini dia lebih hampir dengan kawasan penalti. Dixon untuk Hafiz. Karena kepada Azamuddin tak sampai. Yang kedua berjaya. Masih lagi Azamuddin Akil. Jaringan yang ketiga. Menit ke-79. Azamuddin Akil memberikan kelebihan seterusnya buat pasukan Pahang. Tertewas buat kali yang ketiga Iqbal Suhaimi. Azamuddin berada pada posisi terbaik. Dorongan yang pertama daripada Hafiz Kamal berjaya disekat. Peluang yang kedua digunakan sebaik mungkin. Akhirnya lencongan Azamuddin Akil